nak beli apa ni? Stok rumah aku pun masih belum mencukupi. Aku rasa kan kita beli daging. Daging satu. Daging. Kita beli ni. Kita letak dulu. Kita beli aiskrim. Kita beli macam-macam lagi lah kita nak beli. Stok rumah aku pun asyik-asyik habis mesti housemate aku tu. Bukan nak bayar pun. Tapi tak apa, kita ikhlas saja. Tak boleh. Doritos wajib. Aku ambil yang warna biru. Warna merah. Okey. Pisang pun kena juga . Okey. Baiklah. Aku rasa aku dah settle dah ni. Kejap. Okey. Kak. Saya dah siap membeli. Tu berapa harga? Oh, yang ni RM25. Ya, ada diskaun sikit. Sempena Halloween ni. Oh, RM25. Okey. So, saya ambil ni dulu lah. Sekejap. Okey. Alamak. Hujan lah pula. Aduh, aku ni cepat ni. Aduh. Apa kata aku telefon kawan aku dulu lah. Dah lah hujan ni. Berteduh dulu kat bawah pokok ni. Manalah kawan aku? Aku boleh telefon ke? Hello. Ni, hang dekat mana ni? Aku dekat taman bawah pokok ni. Tengah berteduh. Mainlah ambil aku sekarang. Aku dengan barang dapur lagi ni untuk hampa. Cepatlah datang. Aku tunggu dekat sini. Jangan lambat. Macam-macam hal lah. Memang tak guna betul lah. Ni apa benda ni? Halloween is here. Next reward in... Apa benda ni? Hari ni betul lah Halloween. Tak apalah. Ni pun kau. Ni, jom kita balik rumah dulu. Hang bercerita sekarang ni. Macam mana? Hang kata hang ada pekerjaan baru. Jadi kan? Okey, masuk dulu. Assalamualaikum. Tak payah lagi-lagi lah. Ni anak siapa ni? Dah lah. Aku nak masuk bilik dulu lah. Ramai orang cakap hari tu adalah rumah usan dekat kawasan rumah aku ni. Takut jugalah. Aku ni bukan apa. Cuma malas tak nak fikir apa semua benda tu. Macam merepek. No. Jangan buat hal. Apa benda lah berita ni? Cakap pasal mami yang tak habis-habis dekat rumah usang tu. Boleh percaya ke ni? Sekejap lah, aku panggil adik sekejap lah. Adik. Siapa kata pintu tu? Alah, tak apalah, biar je lah. Adik. Lah. Siapa panggil aku tu? Mestilah. Mesti Abu ni. Sekejap. Turun bawah dulu. Ya, asal Abu. Kenapa? Hang tengok berita lagi ke? Berita tentang apa kali ni? Ni, aku tengok berita ni. Mereka masih bercakap pasal rumah usang dekat dalam Brookhaven ni yang ada mami tu. Dia bercakap macam tu. Aku pun macam tak percayalah, confuse orang kata kan. Hang percaya ke benda-benda aneh macam tu? Jadi hang nak cakap benda tu semua karut hayalan lah, orang kata, kabut angin orang kata kan. Mitos. Kalau kau dah cakap macam tu kan, apa kata malam ni, tak tahulah malam ni ke betul kan. Aku rasa tak tempat malam ni. Kita ajak kawan-kawan kita, malam esok baru kita pergi. Kita tengok adakah itu adalah satu mitos ataupun satu betul-betul real. Itu adalah challenge kita pada kali ni. Kalau korang nak
Kalau korang pula. Ni, aku terpengaruh orang kata kan. Ni, aku nak challenge budak-budak kita. Pergi masuk dekat rumah mami tu dan cari mami sampai dapat. Macam mana? On. Okey, boleh. Jom pergi sekarang. Hui, cantik gila kereta hang. Siap ada Aurora lagi. Tapi cantik pun cantik juga. Tak boleh bagi laju ke? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Okay, relax. Okay. Aku tahu. Okay. Relax. Wih, apa benda ni doh? Ah! Wih, gila. Ya, dah cepatlah weh. Kita kena pergi dah ni. Oh, parking dulu. Tak relax dah kereta. Mana pergi je kat sini? Oh, ada kat sini. Weh, Abu, cepatlah masuk. Oh, duduk dulu. Okey. Hang, kenapa? Apa cerita? Sepatutnya aku yang kena cakap sebab aku yang panggil ni. Apa benda ni? Ya, aku sebenarnya kan, aku datang dekat sini untuk jemput kau lah. Kepada esok malam kita ada aktiviti sikit. Aktiviti itu menguji kita punya minda, menguji kita punya jiwa juga dan menguji keberanian kita. Sempena Halloween ni kan, aku nak ajak hang. Bukan hang sajalah, ada lagi 2 orang lagi. Seorang lagi aku akan ajak lagi. Okey. Kita akan pergi ke rumah usang yang mami orang cakap tu ada mami. Ya, selalunya mami orang kata dekat cerita dongeng yang kat Mesir tu kan. Yang ni real depan mata kita. Korang nak ke tidak? Kalau dapat jumpa mami depan muka, kira hebat lah sebab aku ada tengok dekat satu media sosial. Ada orang cakap mereka tak pernah jumpa langsung tetapi jumpa kelibat sahaja. Kalau kita boleh jumpa sepenuhnya, kira hebat lah kita dekat dalam Forever ni kan. Apa? Kau nak jumpa Mami? Serius lah weh, Mami tu kejam tau tak? Aku tengok dekat media sosial juga ada orang cakap dia pernah bunuh 50 orang yang pernah masuk dekat dalam rumah dia. Katanya penjaga rumah. Iya, kami nak pergi. Itulah kami kena ajak korang supaya korang boleh bekerjasama dengan kami. Kau nak ke tak? Aku rasa kau nak. Okey dah. Dah, hang tak payah cakap banyak. So sekarang, baik kita belah sekarang. Jom kita pergi cari Acik. Mari kita pergi Acik. Kereta kat sana. Assalamualaikum. Acik. Lah, Cik. Sini kat luar ni. Ish, bising betul lah. Siapalah dekat luar tu? Sekejap lah aku tengok. Oh, korang rupanya. Tak cakap. Ya, kenapa ada datang ni? Hai, takkan nak panggil pun tak boleh. Ni, aku ni, apa orang kata, malam tadi kita ada aktiviti. Iaitu kita nak mencari mami dekat rumah usang dekat atas tu lah. Kau nak ikut tak? Ni, 2 ekor ni nak. 2 ekor man. 2 orang ni nak ikut. Nak ikut tak? Ikutlah sekali. Hah? Ikut korang bertiga? Cari mami pula tu. Malam. Dekat rumah usang yang tak ada lampu tu. Hang gila kau ni weh. Hang tahu tak ada... Ish, malah nak cakap lah orang katakan. Tapi kalau korang nak juga aku ikut. Aku ikut. Tak apa, aku ikut. Janji tetap janji. Macam tu lah. Nasib baik lah hang cakap ikut. Sebab apa? Bukan apa. Sebab tangan aku sikit lagi je nak masuk muka hang. Tapi tak apa. Kita tunggu waktu malam. Let's go.
Okey semua. Aku tak korang gementar sekarang ni. Apa-apa pun kita masuk juga. Kita kena beranikan diri kita. Okey, yang ni kita mulakan langkah kita dengan perlahan-lahan. Semua kena ada lampu ya. Sebab aku rasa gelap ni. Sekejap. Kunci. Okey. Senang cerita macam ni lah. Korang dekat atas, aku seorang je dekat bawah. Aku nak periksa bawah ni kecil saja. Atas mungkin ada bilik-bilik. Apa-apa pun korang berkumpul dalam satu kumpulan, aku seorang je akan pergi ke bawah ni. Nanti aku akan cek dulu kat atas. Okey. Dekat mana ni? Okey. Okey. Sekarang ni aku dekat dalam rumahnya. Kat sini bahagian dapur. Uish. Dekat sini bahagian meja. Sini ada apa ni? Tak tahulah. Oh, dekat sini ada pintu. Okey. Okey, masuk. Wish, kat situ ada tengkorak. Bahayanya. Kat sini macam tempat lepak lah. Bagi aku tak nak sebut. Dekat sini macam bilik mandi. Memang bilik mandi pun tak payah nak macam-macam. Aku rasa macam tu saja. Hai, aku ada nampak something. Yang ni bahagian luar. Okey, yang ni bahagian luar. Kita tengok lagi. Aku rasa kat atas ni. Kita mula dengan ni dulu. Yang ni kita tengok macam bilik tidur. Bilik tidur. Yang ni bilik tidur juga. Yang ni bilik tidur. Yang bilik tidur sama juga. Oh, hampa dekat dalam ni. Sekejap. Aku nak try check kat bawah ni mana Dekat sini aku perlu periksa habis lagi. Apa kata aku periksa kat sini sekejap. Ada butang ke? Tempat rahsia ke apa ke? Tidak. Bunyi apa tadi tu? Macam ada orang menjerit. Tengok dulu. Korang. Kenapa ni? Siapa yang menjerit tadi? Tak tahulah. Aku dengar juga tadi masa aku tengah periksa bilik mandi dekat atas tadi. Lepas tu aku cepat-cepat turun. Tengoklah ada sesiapa ke yang kena tolak. Sekejap. Mana kawan kita lagi seorang tu? Bukan dia dengan kita ke? Kan kita 4 orang, Mai. Sekarang kenapa tinggal 3 je ni? Ke jangan-jangan yang menjerit tadi tu adalah Ali? Lah, aku baru perasan. Sekejap. Kita kena cari dia ni. Okey, semua berpecah. Aku cari dekat bawah, korang berdua cari dekat atas. Biar aku je uruskan bawah. Aduh, mana ni? Kena. Ada dekat dalam ni ke? Sekejap. Ish. Tak ada. Ni peti ais biasa. Yang ada makanan. Tak tahulah. Ni. Takkanlah dia nak masuk dalam ni. Aduh, yang mana ni? Dari tadi aku geram tak nak tengok gambar-gambar ni. Kenapa lah tak tersusun? Sekejap lah. Susun lah sekejap. Bunyi apa tu? Ada jalan rahsia lah. Korang! Ke sini! Alamak. Aku seorang je ni. Kita kena beranikan diri. Siapa di sana tu yang berani masuk rumahku sekali lagi?
Tadi aku nampak kau duduk dekat kerusi tu. Kenapa kau boleh duduk kat sini? Lari dulu. Buka. Nah. Bunyi apa tu? Susu. Duduk dekat sini. Dia tak nampak. Matikan lampu. Bunyi apa tu? Telefon aku. Biar aku angkat cepat. Ya, hello. Jangan kacau aku lah. Dah, pergi sana. Bahaya betul lah. Alamak. Ha. Akhirnya aku jumpa engkau juga. Engkau nak lari mana sekarang ni? Rumah ni kecil saja. Senang untuk ku jumpa. Lagi satu. Kawan yang aku tolak tu. Yang bercelik tadi. Aku dah bunuh dengan 2 orang kawan kau lagi satu. Sekarang ni aku rasa diri dan kau. Ambil ni. Tidak. Okey, geng. Sekejap. Susah betul nak intro sekejap. Okey, geng. Sampai di situ sahaja drama kita kali ni. Iaitu drama Aku Jumpa Mami. Ya, itu dah. Sekarang ni aku dah habis exam, so aku boleh buat video dan terus lagi macam biasa lah, geng. Kalau korang suka dalam video aku kali ni, korang boleh like, subscribe, komen dan jangan lupa meningkatkan aku punya views. Itu saja. So, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Jika korang suka video kita pada kali ni, aku dah ulang dah tadi. So, jumpa pada video yang akan datang. Let's go, geng.